Pernah tak kamu tengok bila seseorang tu dah meninggal dunia, penuh ucapan takziah di dalam media sosial. Bahkan orang yang tak kenal dia pun bersedih juga. Kenapa kematian, kehilangan orang macam ni amat dirasai? Jawapannya mudah je, tapi amat mendalam. Sebab masa hidup dia pilih untuk jadi orang baik. Bukannya dia ditangisi kerana banyak harta. Hidup bukan sebab pangkat, bukan sebab duit, tetapi sebab kesan kebaikannya itu melekat dalam hati manusia ini. Walaupun kebaikan yang dia buat bukanlah besar sangat, kebaikan yang kecil-kecil aja, tapi yang pentingnya dalam hidup ni kena jadi orang baik, kena mudahkan orang, kena sentiasa merendah diri. Tak usahlah nak melayan sangat ego tu, belagak, sombong, menjadi parasit. Orang yang baik ini dia tak ada rasa diri dia hebat pun, walaupun dia duduk di tempat yang tinggi. Kematian yang dicemburui opini adalah merupakan bukti betapa indahnya seketui hati yang sangat baik. Itulah dia kisah Hafiz Al-Bukhari Zulkifli, seorang pramugara yang sentiasa senyum, yang sentiasa menunjukkan kebaikan ketika bekerja, berbakti kepada bapa yang dah tua. Maksudnya sentiasa meletakkan baik itu sebagai agenda utama dalam hidup.